pipe problem lah, pipe ni kita air dia patah. Ni patah kepala dia. Okey, ni patah. Kita buatlah yang lain, ganti lain untuk penyiraman supaya senang. Penyiraman kepada pokok. Ni pokok musangking. Belum berbuah lagi, baru 3 tahun. Okey, ada 2 pipe yang problem. Sini satu lagi dalam proses. Okey, ni pokok yang dah dicantum. Ni masalah dia ialah dia loose. Dia loose yang ini. So kita kena buang lah white tip ni. Kita buang bagi habis semua white tip ni. Kita pasang white tip lain. Lepas tu baru buat penyambungan semula. InsyaAllah dia tahan. Kalau kita sambung terus, jawabnya dia tak tahan. So ini untuk penyiraman lah sementara pokok nak besar. Kalau pokok dah besar pun kita siram juga, tapi air dia tak sebanyak macam pokok kecil ni lah. Okay, kita buat berdikit-dikit. Kena potong. Buang satu persatu. Kerja yang temeh-temeh tapi kena buat. Asal-asal lah, sikit-sikit buat. Berdikit-dikit. Bagi buang, bagi rata semua. Dah buang, baru kita pasang white tape yang baru. Okey, mari tengok. Dengan sikit ni kita buang, nanti kita pasang white tape. Tu pula ada satu lagi. Sikit lagi tu. Tak boleh guna tenaga pelayar tu, dia boleh patah. So kita guna tenaga tangan je. Mana kepala pai yang boleh guna, kita guna balik lah. Tak ada masalah. Selagi boleh guna, kita guna. Dah jahanam besok, tukar je lah yang baru, kan susah sangat. Okey, dah siap. Sekarang kita dapat penyambungan dekat situ. Jadi kita sambungkan. Yang paling penting getah dia tu. Tu dah jatuh apa tu? Tu jatuh kita apa tu? Getah hitam jangan tak ada. Getah hitam tu lah dia. Ibarat macam washer lah. Nak tahan. Sambung, ikat. Pakai kekuatan tangan dia. Nanti sekejap adjust tu. Okey, sini pula. Dah sudah. Pakai piping dia. Bihik pipe, sambung. Sambung kat situ. Masuk ni dulu. Okey. Betul. Masuk ni. Salah. Masuk ni dulu. Masuk putih dulu. Cabut hitam tu. Hitam ni cabut. Hitam ni cabut dulu. Ni getah lah. Masuk putih dulu. Terbalik. Macam tu. Masuk yang hitam tadi. Salah, terbalik. Okey. Baru masuk ke washer dia. Ni dah lama tak datang kebun, lama tak buat. Hari ni dia datang. Orang muda datang buat kerja. Okey, sambung. Dah boleh. Alright, settle. Jom kita buka pipe tengok macam mana penyemburan airnya.